Kita duit nego banyak tapi duit tu kita tak masuk bank. Duit tak masuk bank dia. Duit tak masuk bank, kita kena gaji lagi. Jadi kalau kita nak beli kereta, planning kita tu kena boleh awal. Sebab apa kita nak pastikan bank statement kita tu dia aktif. Duit keluar masuk tu aktif. Jadi cara dia, kalau orang tu rajin dia pergi bank, kalau boleh dia masuk 1,000 sehari lah. Jadi kalau 1,000 sehari, sebulan 30 hari dia jadi 30,000 lah sebulan total kredit. Kalau tak ada lagi sehari lah di bank. Pergi 3-4 hari sekali tapi bos banyak sikit. Tak apa bos selepas bos waktu ambil semula apa tak apa. Asal ke dalam masa 6 bulan tu duit total kredit tu kena lebih 180,000. Barulah sedap untuk kita masuk lo. Harap orang hak nego ni rajin-rajin lah pergi bank supaya dapat memudahkan awak juga untuk meluluskan loan dengan mudah lah bila dia tengok bank statement tu strong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, share dan follow.